Dia Cak lah. Mana kau risau Okey. Cak ni? Okey, dia lahir Cak IC Cak Jo. Tapi dia kerja dekat area-area, kau tahu tak Jo? Turun daripada arena hitam tu kan ada kedai-kedai pasu Jo. Lan Cak dia kerja situ tapi sekarang dia pegang Sungai Udang. Tu yang aku pening Jo, aku nak gerak aku rasa. Aku nak call Ijal Gusi. Ijal aku nak beli mana? Nampak berlama dah ni. Lama ke malam tadi? Push. Nak gerak lu Tommy. Berapa roja Tommy? Baik. Apa gerak lu. Okey. Fly atas ni nanti budak-budak ambil lah. Boleh. Guys, gerak lu lah. Lan Batang call tadi. Lan Batang cakap nak lepak. Aku cakap dengan Lan Batang, penat ni Lan Batang. Aku mana tidur lagi Lan Batang. Lan Batang ajak lepak. Lan Batang ajak perkena Suria. Aku cakap tak boleh. Tak boleh. Jumpa malam lah. Jumpa malam. Cakap dengan Lan Batang jumpa malam. Aku dah barang gila ni. Ngantuk. Rest bos. Baik. Aku kena rehat lah. Kena rehat. Usin Benut panas ni. Nama dia kena petik waktu open Maba Lucky Ball. Tak apa. Kau settle. Kau boleh settle, kau settle. Nanti aku kau budak-budak ni Mancaah settle nanti. Okay guys, aku pun nak gerak lu. Mancaah dah call, Lan Batang pun call. Ni budak-budak belah-belah Parik Botak pun dah cari ni. Nak lepak sekali kat Haji Yaakob punya. Kau tahu tak, kau keluar je sempah Parik Sulong tu kan, Parik Botak kan, dia akan jumpa Parik Jerman. Dia belah-belah kanan lah. Belah-belah kanan. Tempat dia belah-belah kanan. Belah-belah kanan. Okay, gerak lu guys. Sudah bos, kacip sangat ni. Okay, gerak lu. Aku gerak lu. Okay guys, kita jumpa malam nanti guys. Okay, apa-apa yang berlaku ini hanyalah lakonan semata-mata. Memang tak ada kena-mena yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Gua gerak lu Papa Roger guys. Assalamualaikum guys. Gua gerak lu guys. Papa Roger guys.